copy sikit ya. Okey, jadi untuk topik 7 ni kita akan masuk pointer and structure. Jadi kalau tengok pada topik 7 ada 2 topik lah dia combine bersama. Satu adalah pointer. Satu adalah pointer. Satu lagi adalah structure. Jadi kalau syllabus ni sepatutnya ni 2 bab lah tapi dia combine, dia ambil separuh-separuh lah, pointer separuh, structure separuh. Jadi saya akan terang pointer dulu lah. Saya harap awak tak akan confuse lah bila kita masuk 2 topik sekaligus dalam satu chapter ni, kita akan confuse sikit lah. Tapi saya akan sentuh pointer, kemudian barulah saya terangkan tentang structure. Okey, kita tengok yang learning outcome kita. Jadi untuk learning outcome ni maksudnya apa yang kita akan capai lah. Apa yang kita akan capai melalui topik yang ke-7. Jadi at the end of this session, at the end of this lesson, student should be able, okay. So kita tengok pointer dulu lah. Okay, first remember the pointer. Jadi bila dia sebut remember the pointer ni, awak kena tahu takrifan. Biasa kalau soalan teori, dalam teori test kita akan minta awak takrifkan lah. Okay, kemudian understand pointer. Understand pointer tu maksudnya awak faham macam mana nak guna lah. Dari segi syntax dia dan coding dia yang paling basic sampailah yang paling susah lah. Kemudian apply the pointer. Apply tu maksudnya awak boleh gunakan untuk selesaikan masalah yang melibatkan engineering dan juga sains. Okay, kemudian kita akan masuk topik structure. Jadi at the end of this lesson untuk structure, first remember structure, second understand structure, and last sekali apply structure. Lebih kurang dengan pointer lah maksudnya. Kalau remember ni biasanya soalan senang lah, C1 lah kalau dari segi level kognitif tu. C1 tu maksudnya dia tanya direct lah soalan, maksudnya apa yang dimaksudkan oleh structure, apakah syntax untuk structure contohnya lah. Kemudian understand tu awak tahu cara nak guna dia. Apply tu awak kena buat programming lah biasanya. Okey, kita tengok perbezaan antara structure dan juga pointer. Jadi pointer ni adalah enable direct access to memory location. Okey, pointer are the tools for efficiency. Okey, maksudnya adalah pointer ni adalah satu cara untuk kita direct kepada memori. Okey, untuk awak memahami apa yang dimaksudkan oleh memori ni kita refer kepada memori dalam PC lah. Okey, dalam PC kita tu dia ada simpan data kita tu dalam memori. So memori PC ni kalau belajar dalam computer science kita ada RAM dengan ROM. Yang ni yang tak ada dalam topik kita tapi saya sentuh jugalah. Jadi untuk memori sama ada RAM ataupun ROM, RAM ni adalah memori sementara. Memori sementara. Manakala ROM ni adalah memori kekal. Memori kekal ni macam awak simpan, awak save lah. Awak save apa-apa benda dalam komputer tu maksudnya dia simpan secara kekal lah. Okey. Kalau yang sementara tu masa awak tengah kita panggil ni, masa kita tengah run program ke apa, dia simpan memori tu secara sementara lah. Okey, jadi untuk kita buat programming ni, data tu kita access direct kepada location tu. Kita tak access data. Okay, kita tak access direct kepada data. Tapi kita access kepada address dia. Okay, address tu maksudnya alamat data tu disimpan. Itu maksud dia access to memory location. Jadi pointer ni dia akan pergi ke alamat. Kalau tengok pada gambar kat sebelah ni, dia tuju kepada alamat untuk dia capai ke tempat tersebut lah. Dia tuju kepada alamat. Okey, manakala untuk structure, structure ni kita kita kumpulkan data yang berbeza di bawah satu nama dalam single name. Macam kita belajar array contohnya kita buat int,
number contohnya INT number. Kemudian kita ada berapa data, contohnya kita ada 3 data. So 3 data ni adalah nama yang sama dan jenis yang sama, tapi dia mewakili 3 data yang nilai dia value yang berbeza. Tapi structure ni dia boleh kumpulkan jenis yang berbeza, sama ada INT, float, char ataupun double dan sebagainya lah. Dia di bawah satu nama yang sama. Dia berbeza dengan array. Kalau array kita mesti sama kan, kita mesti sama jenis. Maksudnya kalau array kita tu char, contohnya char, name, kemudian berapa banyak data kita lah, contohnya 10 ke. Jadi 10 data ni dia di bawah nama yang sama dan jenis yang sama. Ni untuk array lah. Ini contoh untuk array. Jadi untuk structure ni di bawah nama yang sama tapi jenis yang berbeza-beza lah. Dia berbeza-beza. Dan cara tulis dia pun berbeza lah daripada array. Jadi untuk pertama ni kita tengok pointer dululah. Okey, kita tengok takrifan untuk pointer. Jadi pointer ni kalau tengok dari segi takrifan, okey, pointer ni adalah satu variable yang menyimpan memory address of another variable. Maksudnya dia simpan alamat kepada variable tersebut. Alamat tu maksudnya dia tak akses kepada direct pada data lah. Okey, dari segi syntax pula kita kena tulis jenis dia dulu, data types dulu, kemudian kita letak nama dan kita wajib juga ada kita wajib ada star kat sini. Okey, maksudnya mula-mula data type. Contoh awak tengok pada example ni INT, itu adalah data type lah, INT. Kemudian pointer name, katakan nama dia PTR, nama pointer lah. Kemudian kita wajib ada star kat depan dia. Kalau perhati pada contoh. Jadi kena ada star, lepas tu barulah pointer name. Okey, maksud star tu maksudnya dia adalah alamat kepada variable tersebut. Jadi kalau awak tengok pada gambar ni rumah kan. Kemudian dalam rumah tu ada data 20. So untuk capai 20 atau awak katakan awak nak ambil 20 ataupun kita bagi analogi manusia lah. Awak nak jumpa kawan awak nama apa, contohlah saya letak. Awak nak jumpa kawan awak nama dia Ali. So awak tak terus direct pergi jumpa Ali, tapi awak kena pergi ke alamat Ali tu dulu. Tu maksud dia lah dari segi analogi dia. Jadi pointer ni kita tuju kepada alamat. Kita kena ada address dan kita tuju kepada address tersebut. Kita tak terus tuju kepada contohnya data 20. Ataupun kita tak terus tuju kepada analogi tadilah Ali contohnya. Kita tak terus tuju kepada Ali. Sebaliknya kita tuju kepada alamat kat mana Ali tu berada. Baru kita boleh jumpa Ali tu. Baru kita boleh akses Ali. Jadi maksudnya kat sini kalau kita ada pointer name ataupun variable name, kita tak tahu data dia kan. Data dia apa kita tak tahu, tapi kita tahu alamat dia. Kita tuju kepada alamat tersebut lah. Jadi bila kita tuju kepada alamat tersebut, alamat ni adalah alamat dalam memori PC kita. Jadi kalau nak tengok bentuk macam mana alamat tu, kita tengok contoh. Saya tak boleh nak escape ni. Kita tengok contoh dalam dalam program ni lah. Okey, saya zoom sikit. Okay, sebab kita tengok contoh yang tanpa menggunakan apa nama ni? Yang ni dia menggunakan pointer bersama dengan array. Ini contoh yang dalam lab lah. Jadi dalam lab ni kita ada satu data, satu set data lah. Kalau tengok ni ada tiga data. Nilai data tu 88, 92 dengan 75. Dan setiap data tu dia ada address. Kalau tengok address ni 0 darab 1000, 0 darab
1004.1008. So sebenarnya address ni panjang lah. Kan dia dalam bentuk binary tapi bilangan bit dia lebih daripada 8 bit lah kebiasaannya. Jadi jadi kita nak capai pada alamat tersebut baru kita akan dapat data tersebut lah. Okay, ni contoh yang dalam lab sheet. Kalau tengok pada nota, ni contoh kita yang pertama lah. So, jadi kalau tengok pada contoh ni, saya besar sikit. Okay, kalau tengok pada contoh ni, okay, dekat memory map ni, okay, kita ada variable lah. Variable kita adalah X. X ni nama yang kita dah berilah untuk variable nama dia X. Data kita adalah 10. So dalam lokasi PC kita ada address lah. So kita anggap address kita nombor dia 1000. Sebenarnya address ni kalau ikutkan panjang lah. Tapi untuk memudahkan pemahaman awak, saya letak address dia 1000. Jadi variable tu nama dia X, data dia 10. So dalam program ni kita just letak int X sama dengan 10. Alamat dia ni kita tak kena fikir. Yang tu komputer sendiri akan fikir. Jadi address ni kita tak payah hafal lah. Kalau program ni zaman dulu kita kena hafal address ni. Tapi untuk C program ni kita just kena bagi satu nama. Nama tu variable lah, kita bagi nama dia X. Kemudian data dia 10 dan kita kena tahu jenis dia. Integer ke, float ke, char. Kat sini jenis dia int ataupun integer. Nama variable dia X dan nilai dia 10. Okay, kemudian kita boleh capai dia menggunakan pointer. Jadi kita kena declare lah pointer dengan satu nama, ptr contohnya. Kemudian kita kena letak star depan ptr tu. Kemudian kita kena tahulah jenis dia int sebab kita nak point pada nombor 10 ni. Jadi nombor 10 ni dia guna int. Jadi ptr ni pun juga kena guna int jugalah, dia kena sama. Sebab dia jenis yang sama. Tapi kat sini kita tak declare nilai dia. Jadi ptr ni dia akan point kepada address X. Jadi cara tulis dia, ptr ni kita kena letak star. Star tu maksudnya dia akan cari apa yang terkandung dalam ptr. Jadi kalau tengok kat sini apa maksud star ni, dia kata star tu maksudnya what is inside. Kalau simbol dan ni, where is it? Maksudnya kat mana ia berada. Jadi kalau awak tengok pada int star ptr sama dengan dan X, itu bermaksud apa yang terkandung dalam ptr adalah di manakah address X itu berada. Tahu tak? Apa yang terkandung dalam ptr adalah apa yang address X itu berada. Jadi kalau awak tengok pada gambar map ni, ptr ni kita declare dia sebagai variable. Value kat sini bukan value data. Kita simpan address X. Jadi kalau tengok dan X kan. Dia punya simbol tu dan X. Jadi dan X tu maksud dia adalah address X. So nilai P yang kita simpan ni adalah address X. Kalau tengok ni address X kan, address X 1000. Jadi ptr ni akan simpan 1000. Okey ya. Jadi bila kita nak paparkan nilai 10 tadi, kita buat printf %d. Kemudian kita nak gunakan pointer untuk capai data tersebut, kita buat star ptr. Jadi macam mana dia akan paparkan nilai 10 mula-mula sekali. Okey, mula-mula sekali dia akan tuju kepada ptr. So ptr kita dia simpan value iaitu address 1000 kan. Dia akan simpan nilai 1000. Jadi 1000 ni dia akan carilah lokasi 1000 tu berada kat mana. Dia cari-cari dia berada dekat sini. So 1000 ni adalah nilai variable X yang bernilai 10. So 10 ni lah yang dia akan papar dekat sini ni, yang dekat printf ni.
So dia tak direct teguh kepada nilai X tu, dia point kepada alamat X tersebut. Dia berbelit-belit sikit lah cerita dia kan, tapi harap boleh faham lah. Sekejap saya padam dulu. Okay, sebelum tu saya nak tengok lah dah berapa orang sebenarnya dah ada dalam kelas ni. Nampak tak ramai sangat lah yang masuk kelas saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 orang je yang masuk kelas saya. Saya sambung balik lah, tadi selingan saja. Kita tengok macam mana kita gunakan pointer pada array ataupun kita panggil dia sebagai pointer for array manipulation. Okey, saya besarkan lah. Tak apa nampak sangat ni mana. Okey. Jadi in C, the name of an array act as a pointer to its first element. Okay, this allow for efficient traversal. Okay, untuk pointer ni kalau pada array, dia tidak refer kepada variable tapi dia lebih kepada refer kepada first element. Okay, maksud first element ni kita kalau array, kita ada data kan. So data yang pertama kita akan panggil dia first element lah. Kalau tengok pada gambar ni, first element kita adalah 10. So 10 ni adalah first element. Ini untuk array. Tapi walaupun dia adalah first element dari segi index, dia adalah index kosong. Okay, itu beza dia lah. Kalau index dia starting dengan kosong, kalau elemen dia start dengan 1 lah. Kemudian second element kita 20. Ini adalah second element. Tapi untuk second element tu index dia adalah 1. Okay. Third element kita ataupun elemen ketiga kita index dia adalah 2. Itu bezalah antara elemen dengan index. Kalau elemen dia mengira macam biasalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau index dia starting dengan kosong, lepas kosong, 1 dan seterusnya. Jadi awak kena tak boleh confuse lah antara elemen dengan index. Okey, berbalik kepada pointer untuk array ni. Jadi kalau tengok katakan pada line 1 ni kita declare array kita jenis dia int, nama array kita arr, kita ada 3 elemen di mana data pada elemen tersebut adalah 10, 20 dan juga 30. Kalau saya lukis ni, awak tengok pada gambar ni lah. 10 adalah elemen pertama, 20 elemen kedua, 30 adalah elemen yang ketiga. Kemudian kita nak guna pointer pada array tersebut, kita declare lah int. Okay, kita namakan pointer kita P dan kita kena letak star lah. Star P sama dengan, okay, kita kena letak nama array kita. Tadi nama array kita arr, jadi dia sama dengan arr. Okay, kemudian katakan kita nak paparkan first element. First element kita yang ni lah, 10 ni. Ini adalah first element kita. Jadi kalau kita nak paparkan first element kita, kita buat printf, %d, koma, kita tulis star P. Jadi star P tu maksudnya dia akan tuju kepada address P. Sebab address P ni dia dah simpan address untuk first element lah. Okay, dia simpan address untuk first element. Jadi pada address P tu dia akan mencarilah data sebenar array tersebut lah. Jadi data sebenar pada first element kita nilai dia adalah 10. Jadi output kita akan keluar 10. Okay. Kemudian kalau kita nak print elemen yang kedua. So elemen kedua ni kita akan buat P tambah 1. Kalau elemen pertama P saja. Jadi mula-mula first element P, second element adalah P plus 1. So the third element P plus 2 ataupun kalau kita buat satu-satu mula-mula dia tambah 1, lepas tu kali kedua dia tambah 1 lagi. Jadi
third element P plus 2 lah. Okay, jadi kalau kita nak paparkan 20, kita akan buat print F star dalam kurungan P tambah 1. Jadi P tambah 1 tu adalah elemen yang kedua. Jadi dia akan print 20. Okey, ni adalah pointer pada array lah. Okay, kita tengok pula pointer pada function. Okey, function ni kita ada dua function. Dalam contoh ni kita ada function yang pertama. Nama function tersebut yang basic lah kita kena ada adalah kita tekan Bila tadi saya tekan okey ni. Jadi untuk function yang pertama adalah int main lah. Jadi adalah function yang pertama ni wajib adalah untuk function main ni. Function yang kedua adalah void change. So, kalau kita lukis dalam bentuk gambar, kita ada dua lah function. Jadi function main ni dia simpan variable nama dia var. Okey, kalau tengok pada coding ni, okay, kita buat int var sama dengan 10. So nilai dia adalah 10. Kalau tengok nilai awal-awal dekat main function ni, nilai awal dia adalah 10. Okey, kemudian dia pergi ke function. Kalau tengok step change. Change ni adalah call function. Function kita nama dia change. Dia akan hantar data var. Kalau dia buat done var, itu maksudnya data var. Dia akan hantar data var lah. Data var kita 10. Ataupun, dia akan hantar, bukan data, alamat, alamat. Saya tersilap. Dia akan hantar alamat var. Maksudnya dia akan hantar alamat var ni ke function change. Jadi var ni dia ada address lah, katakanlah kita anggap address var tu 1000. Maksudnya dia hantar alamat var tadi. Jadi dekat function ni dia akan fokus kepada address 1000. Jadi dia dah dekat function ni kita letaklah void change, kemudian dalam kurungan yang var tadi kita kena letak nama dia lain lah. Tadi var kita letak x dan kena ada star lah. Star tu dia akan point kepada lokasi tersebut. Kalau tengok star x, maksudnya lokasi x akan disimpan dengan 50. So x kita ni kalau tengok pada gambar ni dia simpan 50. So 50 ni akan mempengaruhi nilai dekat function main. So function main asal daripada 10 ni dia akan potong, dia akan jadi 50. Sebab dia melibatkan pointer. Jadi pointer ni kalau function ni jadi 50, dekat main pun akan jadi 50 jugalah. Jadi fungsi pointer tadi dia akan modify yang original lah. Sebab dia akan berkait. Sebab x dengan var ni, x ni asalnya adalah function kat sini. Kan? Dia akan berkait lah. Maksudnya bila nilai dalam x ni berubah jadi 50, okay, automatically var ni akan jadi 50 juga. Sebab dia dah point kat situ. Okey, jadi bila kita paparkan nilai var dekat main, okey, sekarang dia dah tak papar 10 lah, dia akan paparkan 50. Sebab fungsi pointer pada function tadi dia akan modify nilai pada x tadi. X yang berkait dengan var tadi lah. Okey, saya teruskan. Okey, application untuk pointer, kita boleh gunakan pointer tadi untuk kita buat swap. Swap tu kita tukar tempat. Kita ibaratnya dalam kita buat tukar tempat tu pada function lah, ataupun kalau nak buat pada main pun boleh sebenarnya, pada function main pun boleh, pada function yang berbeza pun boleh. Okay, tapi kalau kita guna pada function dia lagi senang lah. Jadi pointer ni dia membenarkan
function tu untuk modify multiple parameter. Maksudnya kita ada lebih daripada satu parameter. Kalau tengok contoh yang mula-mula tadi, kita cuma ada satu saja parameter kan. Parameter tu maksudnya yang dalam ni adalah parameter. A dengan B ni adalah parameter. Dia boleh modify multiple parameter. Multiple tu maksudnya lebih daripada satu parameter. Okey, kita bayangkan macam ni lah. Address A, pada address A tu dia simpan data. Jadi data ni kita anggap ada nilai. Contohnya kat sini data kita warna merah. Okey, kemudian dekat address B, kita ada data warna biru. Sekarang ni kita nak surat. Kita nak buat A ni akan jadi warna biru, B akan jadi warna merah. Dia ibarat contoh apa bagi awak mudah faham. Saya rasa senang bagi contoh air lah kan. Bulan-bulan puasa ni kita ingat air lah. Kita ibaratnya kita ada 2 gelas air. Okay, kita ada 2 gelas air. Saya lukis gelas lah. Ni gelas. Gelas yang pertama saya namakan gelas A. Gelas pemilik dia Ali lah contohnya. Gelas B, pemilik gelas ni adalah B apa nama? Bakar lah senang. Okey, kemudian dalam gelas A mengandungi air. Tengok air warna pink ni. Warna merah tak ada lah contoh saya ni. Anggaplah air sirap lah. Ada air sirap. Kemudian gelas B ada air warna biru. Air biru biasanya air apa ni? Air apa warna biru lah? Limau. Air biru. Kalau pergi bazar Ramadan air biru apa? Lemon blue ke apa? Saya pernah tengok. Blue lemon. Adalah lah air warna biru kan. Okey, sekarang ni mungkinlah gelas ni dia tertukar. Mungkin Ali sebenarnya dia nak guna Ali lah contoh. Sebab patutnya gelas Ali ni diisi dengan air warna biru. Gelas bakar patutnya diisi dengan air warna merah. Jadi kita nak tukar. Jadi data kita dalam kalau dalam komputer kita tak boleh main tukar macam tu je. Kita tak boleh ambil air ni di awal-awangan. Maksud di awal-awangan tu maksudnya awak tak boleh ambil air warna merah ni awak letak kat luar dulu. Tak boleh letak kat luar. Warna biru ni kita tak boleh letak kat luar dulu. Dia kena letak dalam satu lokasi. Jadi data awak dalam PC pun sama juga. Kalau kita nak tukar-tukar tempat, dia kena ditukar kepada lokasi lain. Jadi lokasi kat sini kita anggap kita kena tambah satu lokasi yang temporary. Contohnya kita tambahlah satu gelas kosong lagi. Kita namakan gelas kosong tu sebagai temp. Temp tu adalah temporary lah, sementara. Jadi kita kena masukkan gelas yang pertama, air warna merah ni, kena masuk dalam kat sini dulu. Dalam ni warna merah lah. Kena masuk warna merah dulu. Jadi bila dia dah masuk warna merah, jadi gelas merah dah kosong lah. Kan? Atau macam mana? So gelas merah ni dah kosong sebab kita dah isi dalam temporary. Sekarang gelas warna biru, gelas B tu boleh masukkan air ke dalam gelas warna merah ni. So air warna biru ni masuklah dekat sini. Jadi bila biru ni dah masuk gelas A, kosong lah biru ni kan. Padam dulu. Jadi gelas B ni pun kosong. Jadi gelas B nak terima air warna sirap tu dah boleh lah sebab dia dah kosong kan. Jadi kita ambil air dalam temporary tu masuklah balik dalam gelas B. Jadi gelas B ni pun dah ada air warna merah tadi lah. Jadi temporary tadi kosong lah. Sebab kita nak alih-alihkan dia kan. Jadi kat sini kita anggap address tu adalah gelas. Sebab lokasi dia. Jadi kita ada lokasi A, kita ada lokasi B dan kita juga ada lokasi untuk temp atau untuk temporary. Jadi lokasi-lokasi ni kalau dalam programming kita kena letak star. Sebab tu dah dia letak star A. Kemudian dia letak star B. Kemudian dan sebagainya lah. Jadi kat sini
Susah pula nak padam-padam sekejap. Okay, jadi dekat sini, kalau awak tengok pada program ini, INT temp, temp akan menerima lokasi daripada A. Lokasi daripada A tu dia akan terima isi air dalam A lah. Jadi isi air dalam A tu dia tak kira lah. Air sirap ke, air biru ke apa ke. Jadi dia daripada gelas A. Jadi A ni dia letak star sebagai lokasi lah. Jadi kalau gelas kat sini, saya letak star jugalah. Tadi menandakan lokasi air tu berada. B pun sama juga, star B. Jadi temp akan menerima isi dalam daripada lokasi A. Kemudian A akan terima daripada B. Kemudian B akan terima daripada temp. Itu cara dia nak swap lah. Jadi bila dia swap ni, bila dia swap ni, dia kena ada star yang menandakan pointer. Jadi kita boleh modify lah isi kandungan dia tu. Jadi application bila kita guna apa nama tadi pointer, kita mudah nak modify parameter ni tanpa menghilangkan data tersebut. Jadi data tu tak akan hilang lah maksudnya. Okay. Awak boleh faham lah, saya pun tak reti juga nak explain ya. Awak boleh faham. Cuma awak akan confuse lah antara simbol star dengan simbol dan. Jadi kalau confuse awak boleh tengok yang kat sini lah. Kan? Simbol dan bermaksud di mana ia berada. Simbol star tu apa yang ada dalam dia. Apa yang ada dalam dia sama ada dia ada air biru ataupun dia ada air merah. Itu apa yang berada kat dalam dia dan di mana lokasi ia berada. Okey, saya teruskan ke ni topik yang seterusnya structure. Jadi tadi pointer yang ni adalah structure pula. Takut confuse bila dia ada dua topik yang sama, topik yang berbeza di dalam chapter yang sama lah. Jadi untuk structure ni, saya akan terangkan apa yang dimaksudkan oleh structure. Jadi structure ni adalah satu, kita baca takrifan lah. A structure is a user defined data types that group variable of different data type. Dia adalah satu kumpulan variable di mana kita groupkan dia walaupun dia berbeza jenis. Jadi biasanya kalau kita nak groupkan data yang sama, kita boleh guna array kan. Biasa kita dah guna array dalam chapter yang berapa itu 5 ke 6 Rasanya 6 kot. Chapter yang ke-6 kita masuk topik array. Jadi kalau array ni dia jenis yang sama, INT, kemudian nama pun sama, isi dalam dia jelas lain. Tapi untuk structure ni dia punya data types jenis berbeza-beza. Kalau tengok ni, kita anggap warna hijau dalam gambar ni mungkin INT. Jenis dia lah. Warna pink ni mungkin float. Warna orange tu mungkin float, char contohnya. Jadi jenis dia berbeza-beza. Tapi kalau array, kalau dia adalah INT, semua adalah INT. Jadi itu beza. Dia sama-sama kita groupkan dia. Cuma bezakan kalau array kita groupkan types yang sama. Same type. Jenis yang sama. Tapi kalau bukan nak tulis group tapi array array dia adalah same type lah, jenis yang sama. Tapi kalau structure dia adalah different types, jenis yang berbeza. Tapi kita boleh kumpulkan bersama. Dia types ni macam kalau secara analogi dia macam awak lah. Kalau satu kelas ni dari segi umur range awak sama lah lebih kurang. Katakan dalam kelas ni ada yang umur dalam 20, 21, lebih kurang lah maksudnya 20, 21, 23. Jadi awak ni lebih kurang jenis yang sama lah. Kalau saya kata awak INT lah, semua sama. Tapi kalau structure ni mungkin berbeza. Kalau awak belajar kat kelas dekat masjid kan, macam pengajar Islam dekat masjid semua tu, ada yang umur 20, ada umur 70, ada 50. Jadi lain-lain kan, semua berbeza-beza semua.
Tapi boleh dikumpulkan sama lah. Kan? Jadi beza sangat antara 20 dan 21 tu sama lah. Kepala dua kan. Kalau yang ni dah jadi lain. Jadi yang structure ni kita nak kumpulkan yang jenis yang berbeza tapi kita kumpulkan bersama. Itu adalah structure. Jadi untuk syntax structure awak wajib letak perkataan struct. Perkataan struct ni wajib ada. Kemudian structure ni awak kena letaklah nama yang sesuai. Kemudian kena ada simbol bracket ni. Buka satu, tutup satu. Okey. Kemudian dalam dia awak kena definisikan jenis-jenis yang ada lah. Katakan dia ada INT, dia ada char. Kemudian namakan dia lah. Contohnya INT apa. Member 1 ni maksudnya nama dia lah. Member 2 tu nama dia dan jenis yang untuk setiap member tu. So ni kita kena definitionkan dia. Definition ni macam kita kena declare dulu lah sebelum kita nak guna. Okay. Okay, ni cara kita, contoh lah. Contoh kita nak declare. Okay, satu kita declare. Satu lagi kita nak bagi nilai. Nilai tu maksudnya berapa nilai dia. Jadi awak tengok contoh yang pertama ni adalah dia declare. Jadi kat sini contoh ni dia declare struct. Nama structure dia namakan sebagai student. Ni nak dia bagi nama lah. Nama ni macam awak nak namakan variable lah. Kemudian kandungan dia ada ID, dia ada CGPA. So ID tu dia gunakan INT, jenis dia INT, CGPA tu float. So kat sini kena ada buka satu, tutup satu, kemudian kena ada apa namanya kita panggil semicolon, koma bernoktah. Jadi kemudian kalau kita nak simpan nilai dia, nilai tu maksudnya initialization lah, kita nak simpan nilai dia. Contohnya satu set yang pertama kita namakan S1. Okey, kemudian kita simpanlah. Yang pertama adalah dia punya ID. Yang kedua dia punya CGPA. Dia ibarat C1 ni satu file lah. File yang pertama. Kita namakan file 1. File 1. Kalau dia ada lagi file 2 mungkin dia akan declare struct student. Nama struct student ni dia kena sama lah. Kemudian kena ada lah yang kedua S2. Apa nilai dia mungkin 102, CGPA 2.85 contohnya. Dia ibarat contohlah. Dia ibarat file kalau penasihat akademik dia ada file pelajar. Kalau ada satu file pelajar tu dia ada macam-macam lah. Dia ada maklumat macam-macam. Tapi setiap file tu jenis-jenis maklumat dia sama lah. Contohnya dia ada maklumat pasal ID, dia ada maklumat pasal CGPA, mungkin juga dia ada maklumat pasal MC dan sebagainya lah. Okay, kita tengok lagi cara kita nak grouping dan kita nak access data yang ada dalam structure. Jadi step yang pertama kita tahu adalah kita kena mendefinisikan dia, kena define dulu. Define tu maksudnya kita kena declare dululah. Contoh yang pertama dia declare struct car. Jadi apakah komponen dalam car? Pertama sekali dia ada make, model dengan year. Untuk make ni dia jenis dia char, model ni pun char, year ni INT. Kemudian make ni dia dalam bentuk string. Jadi kita kena letaklah berapa nilai string. String tu maksudnya berapa perkataan lah kita nak guna. Maksimum 30. Model pun sama juga maksimum 30. Untuk year sebab dia INT kita tak perlu letak lah. Okay. Kemudian kita nak declare. Kat sini step yang kedua ni dia declare. Kita declare yang pertama. Jadi yang pertama kita letak my car. Tapi kalau kita ada banyak, katakan kita ada banyak file lah. Kita boleh letak MyCar 1, MyCar 2, MyCar 3 dan seterusnya. Kemudian untuk isi dia, isi dalam dia, contohnya yang pertama Toyota. Toyota ni mewakili yang pertama iaitu make. Kemudian koma untuk model pula. Model Toyota, Corolla. Kemudian year 2022. Okey, sekarang ni macam mana pula kita nak access data tu? Access tu macam kita nak
nak guna scanf ataupun kita nak guna printf. Kalau kita nak guna printf tu, kita nak paparkan data tersebut lah maksudnya. Jadi kalau kita nak paparkan data tersebut, kalau tengok pada contoh yang pertama ni, printf, kemudian kita buatlah apakah perkataan yang nak dipaparkan. Contohnya dia nak paparkan make. Kemudian kita tahu benda ni string, jadi kita buat %s lah. Kemudian apa yang kita nak kena tulis, kita kena tulis mula Maika tu yang ni lah maksudnya. Kita tulis Maika, titik, kemudian isi dalam dia, yang mana kita nak papar? Kita nak paparkan make dulu. So titik make. Jadi make tu maksudnya kita nak paparkan perkataan Toyota lah. Dan nanti dekat printf tu paparan kita dia akan keluar Toyota. Okay, kemudian kalau kita nak paparkan model, contohnya kita nak paparkan model dia adalah Corolla. So kita kena tulis Maika ni sebab kita declare kat atas ni Maika, kemudian titik model. Kalau kita nak paparkan tahun, kita buat Maika titik year. Yeah, so cara dia kalau tengok macam ni lah. Kita kena guna titik ataupun dot. Jadi dot operator ni untuk kita access individual member of structure variable. Jadi kita nak access data tu, kita kena guna dot operator. Ini contoh yang real world modeling lah, maksudnya yang ada dalam keadaan sebenar lah. Contohnya kita namakan struct kita employee, dan dalam employee tu kita ada maklumat tentang yang pertama ID. So ID ni dia letak nama EMP ID, mungkin employee ID. Kemudian yang kedua ni name kan, dia letak nama name. Name biasa kita kena letak lah sebab name ni dia adalah string. Kita kena letak maksimum berapa perkataan yang dia boleh masuk lah. Kalau nama tu panjang mungkin kena letak 30 ke. Kemudian untuk salary. Jadi salary ni biasa ada titik perpuluhan. Kita letak nama jenis float. Kemudian salary. Ini contoh yang untuk real world lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, ni contoh yang, kat sini ada dua contoh awak jangan confuse, dia tak berkaitan lah. Contoh yang pertama dulu kita tengok contoh yang pertama. Yang ni kita nak gunakan array of structure. Maksudnya array pun kita nak guna, structure pun kita nak guna. Jadi yang pertama kita kena ada perkataan struct, kemudian nama structure kita, kemudian nama array kita. Kadang-kadang dia letak nama sama, awak kena jadi confuse lah, student kan. Tapi student yang pertama ni mewakili nama structure. Student yang kedua adalah array. Jadi array ni dia ada tiga set lah. Kalau file tu kita ada 3 file. Maksudnya ni yang warna biru ni adalah file yang pertama, student indeks 0. Yang warna oranye ni student indeks 1. Yang warna hijau ni student indeks 2. Sebab kita declare kat sini kita ada 3 set data. Jadi kita ada 3 file lah. Jadi kat sini dia boleh record lah sama ada kita boleh record student, kita boleh record employee, kita boleh record inventory. Jadi kita tengok contoh yang kat sini. Jadi kat sini kita nak initialize data tu. Contohnya nama structure kita electric employee. Sebenarnya dia typo ni sebab kalau kita nak namakan apa-apa variable, kita tak boleh buat dua patah perkataan. Macam ni electric employee kan, dia dua patah. Kalau nak buat dua patah perkataan, at least awak letak underscore lah. Contohnya awak letak electric underscore employee. Tapi kalau ada contoh kat sebelah ni, letak nama employee saja je kan. So kalau nak selamat, saya rasa yang contoh ni tak payah letaklah electric ni, letak struct employee. Jadi kita typo sikit kot masa saya buat nota ni guna AI. Saya tak perasan yang ni ada salah sikit lah. So kat sini kita letak struct employee, kemudian nama array kita N3. 3 tu maksudnya ada 3 set data.
Kemudian kita nak bagi nilai terulah data yang pertama, nilai dia, dia punya ID lah, kod tag 101. Mustafa 3,200 ni salary dia ni untuk file yang pertama. File yang kedua, tag 102, Gani 3,500. Yang ketiga, tag 105, Haziq 2,500. Contohnya. Okey. Kita tengok passing structure to function. Kita boleh gunakan structure je pada function lah. Dan macam mana kita nak passing structure tu pada function. Jadi untuk passing value, kita ada dua kaedah lah. Pertama, kita pass by value. Itu yang tanpa menggunakan pointer. Jadi pass by value. Satu lagi kita boleh buat pass by reference. Pass by reference tu kita guna pointer. Maksudnya ni dia gabungkan lah. Kita gabungkan antara pointer. Tak keluar ni. Kita gabungkan pointer. Lepas tu function. Kemudian struct. Ada 3 benda lah kat sini. Dia pakai dalam program ni. Kita ada pointer. Apa tak jadi? Kita ada pointer. Kita ada function. Kita ada structure. Kita gabung semualah. Jadi kat sini nama dia void update. Void update ni adalah function. Okay, kemudian kita passing by reference. Kita letak star E. Jadi star E ni adalah pointer. Kemudian kita ada letak struct kat depan ni. Jadi kat sini adalah structure. Jadi kita gabung 3 benda lah. Pointer, function dan juga structure. Jadi bila kita buat passing structure to function dengan menggunakan pass by reference, kita akan tulis yang pertama sekali yang kita nak passing tadi. Contohnya PTR ni ada star, kemudian titik salary. Salary ni dia depend kepada isi dia lah apa yang kita nak passing dalam structure tadi. Dalam structure kita ada banyak ni. Kita ada ID, kita ada name, kita ada salary contohnya. Yang ni kita nak capai salary. So ni cara tulis yang pertama lah. Kalau tengok ni cara tulis dia yang pertama. Tapi dia ada cara yang lebih senang untuk tulis. Awak tak perlu letak star, tak perlu letak titik. Awak just tulis PTR. Kemudian simbol anak panah ni kalau awak nak type dekat keyboard, awak akan type dash dengan lebih besar atau lebih besar. Simbol lebih besar ni. Jadi dia akan jadi simbol star lah. Kita tulis PTR. Kemudian error ataupun dash lebih besar. Kemudian salary. Ni untuk ringkasan yang ni lah. Dia untuk mudahkan lagi penulisan awak. Ataupun nak type coding nanti. Ini contoh penggunaan lah. Okay, kat sini dia ada function, structure dan juga pointer. Dia kena kena jangan confuse lah kan. Yang satu program ni, satu set program ini dia pakai dalam function lah kan. Dia pakai dalam function. Kemudian dia passing by reference, yang ni pointer. Kemudian dia ada struct kan kat sini. Dia passing. Dia guna struct. Structure. Ni struct. Kemudian cara dia tulis E dash lebih besar salary. Itu cara tulis dia lah. Okey, kat sini dia gunakan pointer dan juga structure untuk nak kira apa ni. Dia nak kira pertambahan gaji lah. Jadi Mustafa ni dia ada satu file lah. Dia ada maklumat nama dia dengan salary. Jadi nama dengan salary. Nama kita nak kekalkan tapi salary ni kita nak gandakan lah. Dia ada pertambahan gaji contohnya. Jadi kalau kita nak gandakan salary, kita kena tulis
lepas tu simbol salary ni, kemudian darab dengan berapa. Biasa kalau gaji bertambah ni kita darab lah. Kita dah kira multiply ni, kita dah buat rumus dia dekat atas ni. Multiply sama dengan 1 tambah dengan persen bahagi dengan 1000. Nanti dia akan kira lah. Jadi lepas dia dah kira tu, dia dapat satu nilai baru lah untuk Mustafa ni. Salary dia dah jadi 3,520. Jadi kita gunakan structure, function dengan pointer untuk kita pass lah. So kita kat sini dia bagi tahu lah, we pass the record by reference ataupun pointer. So the update persists outside the function. Habislah topik yang ke-7. Jadi secara kesimpulan untuk topik 7 ni kita belajar tentang pointer. Yang pertama sekali kita belajar tentang pointer. Jadi tujuan kita guna pointer ni, kita nak store address. Kita nak simpan address dan juga kita nak pass by reference. Kita nak pass dia punya reference ataupun address dia lah. Jadi kita kena tahu untuk pointer ni macam mana nak guna simbol star. Simbol star ni kita pass value dia lah. Dan juga simbol dan, iaitu address dia. Okey, kemudian yang kedua kita belajar tentang structure. Jadi purpose structure ni kita nak groupkan data dan kita nak sesuaikan dengan reality lah. Sebab dalam realitinya biasanya sesuatu data tu dia dalam satu kumpulan dia ada pelbagai jenis data yang berbeza. Jadi penggunaan dia ataupun sintaks kita akan tulis struct, kemudian titik lah apa dia. Okey, satu lagi yang dekat topik ataupun slide yang akhir tadi, kita guna dua-dua lah, pointer pada dan juga struct. Jadi purpose kita nak guna pointer bersama dengan struct ni supaya lebih efisiensi dan juga dynamic update. Dia boleh update dengan lebih dynamic lah. Dan sintaks yang kita gunakan arrow ni lah. Arrow ni cara nak type dia dekat keyboard, kita letak simbol minus dan juga simbol lebih besar. Jadi kalau topik yang ketujuh ni kita menggunakan tools seperti pointer, structure sebagai satu essential lah. This tool is essential for building efficient system in C. Maksudnya dari segi memory management dan juga data organization tu lebih baik lah ataupun lebih sistematik. Dia sesuai untuk complex system.